Selamat sejahtera. Saya Muhammad Hafiz Azman bin Zakaria, nombor matrik E2025-2036425. So, hari ini saya akan membuat latihan intervensi PST secara focusing, iaitu saya akan membuat attention challenge, iaitu hanya terdapat beberapa gangguan tapi kita hanya perlu fokus pada titik merah itu sahaja. So, antara gangguan yang ada iaitu seperti bunyi bising dan juga imej-imej yang tertera pada skrin nanti. So, tujuan saya buat ini adalah untuk menapis gangguan dan membantu atlet untuk fokus pada maklumat yang relevan seperti kedudukan bola dan arahan jurulatih. So, selain itu dia melatih juga individu supaya sedar dengan cepat apabila fokus mereka sudah mula hilang, dan juga membina daya tahan mental, kekal fokus dalam tempoh yang lama, serta mengawal kebimbangan ataupun anxiety seorang atlet. So saya akan buat attention challenge ini. Saya akan sebut dulu individunya siapa. Individu tersebut adalah seorang atlet rugby yang terkenal di klub Kuala Lumpur yang bernama klub iaitu Raven. So, sebelum kita mulakan, kita akan mulakan latihan itu sekarang. Okey, sebelum kita mulakan, saya akan bagi awak instruction sedikit. Awak hanya perlu fokus saja pada titik merah ini, ke mana dia bergerak. Jangan hiraukan apa yang ada kat skrin atau bunyi-bunyi dia. Okey. Sebelum tu, tarik nafas. Hembus. Tarik. Hembus. Tarik. Dan hembus. Okey, kita mulakan sekarang, okey. Hanya fokus pada titik merah itu. For this exercise, I want you to keep your focus on the red ball. Do your best to ignore anything that pops up on the screen. Are you conditioned to read subtitles when they appear? I hope not, because that would be pretty distracting.
apa yang anda rasakan selepas melakukan test tersebut? Aduh, susah nak fokus ni, tapi kita cuba. Okay, sebab terlalu terganggu dengan tu kan. So ada rasa badan anda rasa gegar, gigil? Tak ada. Just cuma fikiran anda terganggu sajalah. Alright, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Itu saja untuk hari ini. Sekian terima kasih kerana melihat video saya. Bye.